Satu benda yang luar biasa, Pelanduk dua serupa, satu Indonesia, satu Malaysia. Kami bawakan khas terus dari Kota Madinah. Teruskan bersama kami, Kembara Murabbi. لسه في الأيام بقية، لسه في الأحلام كمان، إني أخسر مش قضية، بس أسلم. Telaga ini salah satunya telaga yang dibuka sekarang, dan sekarang ni kalau kita nak ambil air, dia jual kat dalam RM5, satu bekas RM5. Caranya kalau kita nak buat balik atau nak minum, dia ambil botol yang kita beli, minum ni, kita beli botol tu, kita keluar, kita isikan luar, kita masuk balik, kita isi balik, keluar, isi balik, supaya kita dapat air, insyaAllah. Okey, sahih. Hadis yang riwayat banyak mengenai telaga-telaga Gharas. InsyaAllah kita masuk dia ada tempat dia tulis dia mengenai hadis-hadis, mengenai hadis yang sahih yang riwayat mengenai telaga ini, insyaAllah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat agar baginda dimandikan dengan air daripada telaga Ghas. Hadis riwayat Ibnul Majah. Telaga Ghas ialah sebuah telaga bersejarah yang terletak di Madinah, kira-kira 4 km di timur Masjid Nabawi. Telaga ini terkenal kerana airnya pernah diminum oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat, baginda menyukai air daripada telaga ini kerana rasanya yang lembut dan bersih. Dalam beberapa riwayat sahih, air daripada telaga ini digunakan untuk memandikan jenazah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas menjadikan telaga ini sangat istimewa dalam sejarah ketamadunan Islam. Okey, alhamdulillah, hari ini kita sampai dekat salah satu telaga, yang mana telaga yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telaga ini kebiasaannya kalau apa saja yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat, mesti ada sesuatu yang sangat berguna kepada masyarakat. Jadi nama telaga ni ialah Telaga Gharas. Dulu telaga ni tak ramai orang dan telaga ni tidak terjaga. So sekarang ni alhamdulillah, telaga ni telah dijaga oleh kerajaan dan menjadi salah satu tempat yang dikunjungi oleh orang ramai. Kru Kembara Murabbi berpeluang untuk melihat keadaan dan suasana di sekitar telaga ini. Apapun, semoga ziarah kali ini memberi 1001 makna kepada kita semua. Pada hari yang berikutnya, aktiviti ziarah sekitar Kota Madinah diteruskan. Kebiasaannya, beginilah suasana di pekarangan hotel sementara menunggu semua jemaah berkumpul. Dia jadi kawan terus dah. Satu benda yang luar biasa, Pelanduk dua serupa. Masya Allah. Jadi kawan terus, hampir sama. Dia punya perwatangan yang kami jumpa dekat Sapa Hotel, satu bilik. Insya Allah, satu Indonesia, satu Malaysia. Kali ini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di setiap jalan masuk Madinah terdapat malaikat yang menjaganya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tauliah melatihkan seorang sahabat ini, Bilal Ar-Rabah, yang berkulit hitam, berasal daripada Habasyah, dan sebagai muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nantikan episod yang seterusnya. Teruskan bersama kami, Kembara Murabbi.